Seorang remaja lelaki cedera selepas dirempuh sebuah pacuan 4 roda ketika melarikan diri daripada sekatan jalan raya di kilometer 7.3 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA Persiaran Sultan Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata kejadian berlaku sekitar jam 9 malam 8 Mac lalu ketika pihak polis menjalankan sekatan jalan raya di lokasi berkenaan. Hasil siasatan mendapati suspek yang berusia 17 tahun itu tidak memiliki lesen memandu selain cukai jalan motosikalnya telah tamat tempoh menyebabkan dia nekat membuat pusingan U dan menyeberangi jalan melalui pembahagi sebelum dirempuh kenderaan berkenaan. Pelanggaran itu mengakibatkan dia mengalami kecederaan patah peha kiri, patah bahu kiri serta bahu kanan dan masih ditahan di Wad Hospital Shah Alam sehingga kini. Bagaimanapun, semakan mendapatinya tidak memiliki sebarang rekod jenayah. Kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, Seksyen 279 Kanun Keseksaan serta Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.